Assalamualaikum. Ni kita dah sampai di Teluk Kumbak. Jom kita tengok apa yang kita nak buat. Jom. Ni bulan puasa. Rezeki kita beri kat orang, tak semestinya kita miskin. Jom, ikut saya. Okey Kak, kami dapat panggilan daripada orang yang kakak memerlukan bantuan. So kami hadir kat sini kerana kami nak beri rezeki yang kami ada, kongsi bersama. Kata ni kakak seorang dia jaga anak 4, yang husband kakak kerja hanya nelayan lah. Okey. Kami main sini untuk bantu Kak apa keperluan yang Kak perlukan. Okey, yang pertama saya nak ucap terima kasih lah sebab terselit jugalah rezeki untuk anak saya kan. Okey, kalau keperluan saya perlukan tu daripada segi baju raya anak-anak lah, kalau ada rezeki untuk mereka lah kan. Sebab yang ni mereka 2 orang nak yatim, baru setahun ayah mereka meninggal. Lepas tu macam abang pula kerja nelayan anak awak. Jadi memang tak sempat lah kami nak rolling duit untuk bulan ni. Okey, macam nantilah yang saya perlukan. Selain pada baju raya untuk anak-anak kakak, untuk raya yang nak main ni, adakah Kak perlukan apa-apa lagi barangan? Kalau ada rezeki tu, boleh juga lah kalau daripada segi barangan asal dapur. Sebab kadang-kadang kerja nelayan ni, kadang ada, kadang tak ada kan. Jadi orang kata buta makan pagi, kalau pagi makan pagi, kalau petang makan petang. Jadi kalau daripada segi asal makanan, keperluan anak-anak, yang tu je lah saya perlukan. Okey. Macam ambil adik. Okey Kak. Kak, setahu saya husband pertama kakak dah arwah. Berapa lama dia meninggal? Bekas suami dah meninggal setahun, dah nak setahun dia meninggal bulan puasa. Puasa yang ketiga juga. Puasa ketiga dia meninggal. So, Kak baru kahwin? Saya baru kahwin dengan suami ni 2 tahun lebih, nak masa 3 tahun lah. Kira saya baru menetap kat sini. Kayaknya abang memang orang sini lah. Memang di sini lama dah dia. Okey, lepas tu macam saya duduk sini tak pernah dapat bantuan daripada segi JKM. Takat dah apply, JKM dah apply tapi permohonan ditolak lah. Sebab mereka mengatakan saya masih muda. Sedangkan saya memang tak boleh bekerja sebab yang ni dia semput. Jadi saya nak, biasa dah tinggal rumah pengasuh. Kadang-kadang ada dia punya suami isap rokok kan. Jadi kerap masuk wad lah. Itu yang saya pantau dia dekat rumah je. Yang besar sekali ni jaja berapa Kak? Yang ni anak dengan arwah lah. Yang ni dah 11 tahun. Okey. Yang kecil sekali ni? Yang ni 11 bulan. Ambil adik. Kalau yang ni anak dengan abang lah. Semua bersekolah dekat sini ya? Ya. Okey Kak. Keperluan yang Kak perlukan buat masa sekarang nak raya, apakah yang Kak perlukan? Kalau ikutkan daripada segi amount lah untuk beli pakaian anak-anak apa semua kan. Okey, nanti lah yang saya perlukan lah kalau daripada segi bulan raya ni lah orang kata. Untuk raya ni lah, saya bagi amount lah. Okay, mengenalkan baju, kalau kami nak beli baju kan, memang saiz memang susah. Jadi Kak sendiri yang perlu pergi beli barang-barang ni. So dengan ini, saya bagi satu amount lah kat Kak. Kak sendiri pergi beli. Boleh ke? Boleh. Kak, ini sumbangan daripada kami. Nilai yang tak sebanyak 500 ni kami bagi kat kakak, Kak kira. Dan kalau ada siapa-siapa yang sudi nak bantu lagi kakak ni, boleh terus mai dekat Teluk Kumbak, Taman Sahabat. Taman Sahabat. Ini nilai yang kami mampu bagi kat kakak. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih Kak. Alhamdulillah rezeki anak saya. Terima kasih. Ini untuk rezeki anak kakak. Okey.
Kayaknya ni rumah yang pertama lah. Ini kakak rumah yang kedua. Oh. Buka sound tu. Cantik. Sebab ni pun rezeki anak sebab memang nak buka puasa memang tak ada apa ini. Kak, terima kasih Ya. banyak Ya, kerana bagi sama-sama. kami bagi semangat kat kakak. Ya. InsyaAllah rezeki untuk anak-anak kakak. Ya. Dan kak pun doalah untuk kami cari rezeki dan kepada siapa-siapa yang perlukan bantuan, DM kami. InsyaAllah kami akan hadir ke tempat anda. Kecuali orang yang betul-betul memerlukan, kami akan datang. Dan untuk tim abang juga, saya doakan semoga berrezeki selalu. Terima kasih sebab bantu kami sekeluarga dan semoga berjalan lancar lah urus abang-abang bantu orang yang susah. Macam kami, fakir miskin, anak-anak yatim. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih kak. Okay, Assalamualaikum. Salam. Okey, terima kasih semua. Kami dah sampai dah di Taman Sahabat. Teluk Gombak. InsyaAllah rezeki kita kongsi bersama. Memberi rezeki tak semestinya hilanglah rezeki, tapi Allah Maha Kuasa. InsyaAllah dia bagi lagi.